rasa lah. Sedap. Hari ni saya beli lagi green tea, sangat sedap. Okey, hari ni kami pergi Anis Chocolate Moist. Sekarang kami dapat tahu yang Anis dah pun ada kopi dan review dekat Instagram. Nampak macam sedap betul. Nak tahu sedap ke tak? Jom kita cuba. Saya Junaidi bin Abu Bakar, CEO Anis Chocolate Moist Cake dan juga Anis Coffee. Anis Chocolate Moist Cake dah 9 tahun di pasaran. Anis Coffee, idea ni tercetus bila hari-hari puasa saya balik kampung di Kedah. Saya suka buat R&D. Jadi buat R&D benda saya nak tengok dulu apa yang market ataupun pasaran nak selepas ni. Jadi permulaan kita buat dua saja, iaitu green tea dan ice coffee. InsyaAllah bila kita berjaya di Anis Coffee di Seksyen 13 Shah Alam ini, saya dah ada hampir lebih pada 300 orang menunggu. Kita akan berkongsi rezeki ini. Tapi yang paling penting sekali, saya buat, saya boleh jual dan saya dapat dia punya market. InsyaAllah baru saya nak berkongsi. Buat masa sekarang, bagi masa kepada saya, biar saya pegang market dan bagi orang puas hati dengan produk Anis Coffee dahulu. Baru kita akan berkongsi dengan orang. InsyaAllah, kalau hari ini di Shah Alam, doa-doakan Anis Coffee akan berada di seluruh negara. Anis Coffee akan bertemu anda semua. Dia punya manis, dia punya pahit kopi tu, kalau dah datang ni memang akan datang lagi saya rasa. Memang sedap. Jemput datang ke Anis Chocolate Moist Cake dan anda boleh dapatkan Anis Coffee di sini.